tanya, kau beri apa kat mak? Saya kata saya beri Shirutto. Oh, ya. Hai, Assalamualaikum. Saya Roslinda daripada Masjid Kelantan. Saya adalah ejen BE juga dan user BE juga. Saya ada testimoni Shirutto mak saya lah. Sebelum ni mak saya ada masalah jangkitan kuman di paru-paru. Okey, masa dekat ward tu doktor suruh stay dekat ward selama seminggu sebab dia on antibiotik. Lepas tu saya sebagai anak, saya pun cakap tak boleh ni mak duduk lama-lama, kesian. Saya pun kerja nak jaga mak lah, macam kita tak nak cuti lama kan. So saya kata why not saya bagi try Shirutto dekat mak. Saya tawakal lah sebab jangkitan kuman kan takut juga kan. So saya bagi kat dia pagi malam. Berapa sesi tu? 2 pagi 2 malam. 2 pagi 2 malam. Berterusanlah sampai hari keempat. Doktor tu suruh dah boleh dicas. Tak perlu stay 6 hari. Saya pun alhamdulillah syukur sangat. Kakak saya tanya, kau beri apa kat mak? Saya kata saya beri Shirutto. Oh ya ke? Macam wah bagus. Sebab dia pun ahli juga, cuma dia tak test bagi test kat mak kan. So saya bagi kat dia, alhamdulillah boleh keluar dia sejak awal. Lepas tu macam anak saya juga, kalau demam, sesemua, batuk, memang bagi Shirutto, tak bagi ubat. Ubat dalam peti dah lama tak ada dalam simpanan. Jadi sekarang Shirutto je lah. Dia sendiri cakap kalau demam mak nak Shirutto, dia sendiri tahu. Sebab dia faham kalau makan Shirutto ni cepat kebah demam semua kan. Saya sendiri pun macam tu lah. Kalau saya rasa macam sakit tekak ke, rasa macam nak demam ke, terus saya ambil Shirutto. Memang hebatlah Shirutto ni. Disarankan setiap rumah kena ada Shirutto lah.